Sejuk tak? Sedap tak? Sedap tak? Ya. Rasa macam mana? Good. Okay, mesti korang tengok apa benda aku buat ni. Ni sebenarnya adalah cold therapy treatment yang korang letak benda ni dekat dalam freezer selama 15 minit and dia akan sejukkan gel-gel yang ada kat dalam topi ni. Dan dia bukan sahaja untuk sejuk, dia boleh untuk juga kepanasan. So kalau korang nak heat therapy treatment pun boleh guna juga. Letak ni dalam microwave. Lepas tu instruction dia ada berapa saat, 10 saat, 20 saat. Lepas tu dia akan panas, tapi tak terlalu panas, dia akan warm saja. Sedap lah. So sampai sekarang pun aku memang sedap tu pakai benda ni. So kalau ada sesiapa yang selalu ada headache, migraine, neck pain dan for sleeping and relaxing, dia boleh guna untuk sleeping and relaxing juga. Boleh beli benda ni. Dia tak ada rasa macam kalau letak ais kat kepala kita, dia akan lama-lama dia akan basah, dia akan cair, dia akan basah. So ni dia gel kat dalam topi ni. So kalau dia dah makin lama tak sejuk, dia tak akan cair, tak ada basah katil kita, tak basah kepala kita kan. So boleh beli kat beg kuning kalau korang nak relax.